Berguna ke Google VR ni? Good morning and welcome to my new video. Hari ni aku nak cakap pasal Google VR. Bukan Google VR, Google VR. VR ni ada dua jenis. Satu untuk gaming dan satu lagi untuk video. Dan sekarang aku nak cakap pasal Google VR untuk video saja. Pertama, kegunaan. Apa gunanya Google VR ni untuk kita? So, Google VR ni sebenarnya just satu scope untuk korang letak phone korang untuk tengok video dalam private ataupun suka-suka. Dan Google VR ni lebih kepada video 360. So apa gunanya Google VR ni ataupun virtual reality ni? Tujuan dia untuk bagi korang tengok apa yang ada di sekeliling dia orang. Macam banyak channel YouTube yang dah mula gunakan kamera 360 untuk post video dia orang. Contohnya Casey Neistat. So korang boleh pusing kepala korang, kau boleh tengok apa yang orang tu rakam keliling dia orang. Aku akan tinggalkan link dekat bawah. Yang kedua, perlu ke korang beli Google VR ni? Bagi aku, Google VR ni perlulah untuk kalau korang selalu tengok video 360 ke dan selalu tengok video secara tertutup, tak nak kongsi dengan orang. Sebab bagi aku, Google VR ni best tengok video 360 je. Sebab itu yang aku buat sekarang ni. Tengok video 360 je dalam Google VR aku. Sebab aku tak dapat buat benda lain selain daripada tu. VR kau murah, sebab tu tak boleh buat apa. Okay, next. Phone apa yang boleh guna Google VR ni? Tak semua phone boleh guna Google VR. Contohnya, korang mesti tertanya-tanya, iPhone boleh guna tak Google VR? Jawapan dia, boleh. Sebab kalau nak guna Google VR tu, phone tu mesti ada gyroscope. Gyroscope ni yang membuatkan, yang detect kau punya movement kiri, kanan, atas, bawah dan gerakkan video dalam kau punya phone tu. Contoh phone yang tak boleh guna macam Sony ni. Ni Sony M4 Aqua. So channels yang boleh tengok ataupun website yang boleh tengok handphone yang ada gyroscope ataupun tak, iaitu gsmarena.com. Korang boleh tengok dan aku akan tinggalkan link dekat bawah supaya korang boleh tengok handphone korang sesuai ke tak guna Google VR. Okay, next. Berapa harga Google VR? Depends dekat korang. Korang nak spend harga sampai 500 ke atas ataupun korang boleh pergi murah, beli murah yang macam aku ni, Shine Con, VR Shine Con. Harga ni dalam RM40 tak silap aku. Ya, RM40. Dan dia just bagi basic use. Kau just letak phone je dan kau tengok video 360, kau play 360 dan kau letak dalam ni. Okay, macam mana rasanya tengok Google VR ni? Sebenarnya phone sekarang tak berapa nak advance dengan screen. Sebab yang paling advance dengan screen adalah Samsung Galaxy S6 Edge. Sebab yang tu pakai 2K display, yang tu jelas sikit. Tapi untuk iPhone ni macam still nampak pixels. Kalau kau tengok dalam YouTube, kau letak quality video dalam 480 ataupun 350 quality, macam tu lah nampak dalam Google VR. Dan aku rasa paling sesuai sekali adalah Sony Z5 4K display. Yang tu adalah first smartphone yang ada 4K display. Tapi aku belum cuba lagi screen tu sebab aku tak dapat beli telefon tu dan aku tak minat sangat phone tu. So sekarang aku dah ada tujuan kenapa aku nak beli 4K display handphone, smartphone. So itu sajalah penerangan yang aku boleh bagi korang tentang Google VR ni. Korang perlu beli ke tak, tu depends dekat korang. Korang decide sendiri. Kalau korang ada apa-apa suggestion, korang boleh comment ataupun leave a like. So itu saja daripada saya. Stay awesome and keep smiling. And I will see you guys on my next video. Wow.